Selepas melalui pelbagai fasa dalam kehidupan berumah tangga, kakak pada pengacara Niloufar iaitu Nur Nabila Muhammad Noor dilihat lebih tenang dan bersedia membuka ruang dalam hatinya untuk menerima cinta baharu. Enggan merahsiakan status dirinya, Nabila berkata dirinya kini sedang mengenali seseorang namun memilih untuk tidak berkongsi secara terbuka mengenai identiti jejaka tersebut demi menjaga privasi hubungan yang masih di peringkat awal. Penjelasan tersebut secara tidak langsung menyangkal spekulasi yang mengatakan Nabila kembali menjalinkan hubungan cinta dengan bekas suaminya yang juga pelakon Shahnaz Ahmad selepas mereka kerap dilihat bercuti bersama. Nabila menegaskan bahawa keutamanya kini adalah untuk membesarkan anaknya dengan baik serta menjalinkan kehidupan yang lebih tenang tanpa tekanan daripada mana-mana pihak. Jelasnya lagi, hubungan rapat dengan Shahnaz hanya tertempu kepada tanggungjawab bersama sebagai ibu bapa dalam membesarkan anak mereka. Jebat. Dalam perkembangan lain, bekas suami Nabila, Shahnaz Ahmad, baru sahaja menghadiri gala premier filem Blood Brothers Baranaga di Jakarta pada Isnin 9 Jun 2025 yang kini sedang ditayangkan di Indonesia. Untuk rekod, Nabila pernah mendirikan rumah tangga bersama Shahnaz Ahmad pada Mac 2017 sebelum bercerai pada Julai 2020. Hasil perkahwinan itu, mereka dikurniakan anak bernama Jebat Jaden. Nabila kemudian berkahwin dengan Engku Imran, Engku Zainal Abidin pada Mac 2021. Namun, perkahwinan tersebut berakhir pada tahun berikutnya. Jangan membuat sebarang spekulasi yang boleh mencetuskan kontroversi. Apapun, diharapkan semoga hubungan baik antara Nabila dan Shahnaz terus dikekalkan.